Saya tak setujulah dengan lagu Bincang Raya Amira Osman, Fatah Amin dan juga Irfan Haris ni. Sebab memang bagus pun suami isteri bila bincang dalam apa keadaan sekalipun, bincang kewangan keluarga ke, bincang perbelanjaan, bincang perancangan, hatta bincang raya sekalipun bagus. Dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan gaulilah, maknanya layanlah para isteri itu dalam keadaan layanan yang baik. Kata Imam Al-Maraghi rahimahullah, layan isteri dengan hati yang tenang, dengan menggembirakan dia, memberikan nafkah, jangan kedekut, jangan bakhil, jangan sengaja membuatkan dia bermuram, dia bersedih hati. Elok dah lah tu bila nak bincang. Pun macam sikap Nabi Muhammad SAW, Nabi menggembirakan hati isterinya. Kisah yang kita tahulah, Sayyidatina Aisyah lumba lari dengan Nabi. Nabi lumba lari dengan Aisyah, Aisyah menang. Tapi bila Aisyah sudah badannya agak sedikit besar, pada waktu itu Nabi pula menang. Namun Nabi kata kemenangan kali ini adalah untuk nak membalas yang kekalahan hari itu. Tapi dalam suasana ceria, dalam suasana yang seronok, maknanya isteri pun happy, suami pun seronok. Seronokkan kebahagiaan itu dirasai bersama. Cuma bila lagu Bincang Raya ni, bila saya dengar yang raya mana dulu, rumah siapa dulu, saya pun tak tahu, lupa nak bincang. Sampai 5 minit lebih lah duk nak bincang rumah siapa dulu. Saya rasa begini, saya cadangkan daripada Fatah Amin lah ya. Sebagai lelaki-lelaki tak perlu bincang sampai 5 minit lebih. Saya cadangkan macam ni, yang tahun ni kita raya rumah mak abang dulu, tahun depan kita raya rumah mak mertua awak pula. Macam tu. Jadi tak adalah panjang-panjang sangat ceritanya. Boleh?